I would like to ask, if I have a pension of 20k, okay, balance loan debt of 20k, mature to 2029, wait full settlement or beli emas 20k? Okay, untuk housing loan Untuk housing loan, kena faham macam ni. Housing loan ni, dia lagi cepat kita bayar, lagi kurang interest, betul. Tapi tuan-tuan kena faham juga, interest ataupun kita panggil profit charges untuk rumah ni sekitar 4%. Kenaikan emas berapa? 10, 15, 20. Tuan-tuan tengok prestasi tahun lepas lagi sebelumnya, anggaran 20% tahun tau emas. Dan tiba-tiba tahun ni keluar lagi statement, dijangkakan emas naik sampai 700 per gram. Saya tak peduli tuan-tuan betul tak betul statement tu. Yang saya tahu, anggaran purata kenaikan emas 10% tahun tu insya-Allah. Purata Jangan pula tahun ni kalau jatuh, tuan-tuan mengamuk pula depan rumah saya. Purata. Maksudnya kalau contoh tahun lepas 20%, 20%, tahun ni naik mungkin 10%, mungkin 7%, tahun depan 5%, tahun depan 15%. Dia ambil average prestasi 20 tahun, 10% setahun. Jadi kalau tuan-tuan compare antara 10 dengan 4, tak payah cakap 20 terlebih besar. Kita ambil 10 saja. 10 dengan 4, mana lagi besar? 10 ke 4? 10 lah. Jadi katakanlah duit tu ada lamsam 20,000. Puan Hajar mau pergi lamsam bayar untuk loan rumah, bagus juga, betul juga. Peace of mind, tak payah fikir sudah. Tapi kalau mathematical punya logik, baguslah beli emas. Sebab return dia double, triple daripada interest yang bank charge. Walaupun kita bayar macam biasa, bank dia jangan tak bayar langsung, bayar macam biasa. Dan ini yang ramai orang buat. Dengan syarat, tuan-puan kena sedar diri dan tahu diri sendiri, kalau duit tu kita beli, kita betul-betul beli emas. Jangan cakap, kalau macam tu bagus saya beli emas lah, daripada saya bayar lamsam housing loan. Tapi duit tu tengok dah beli emas pun. Pergi renovate rumah, belanja sana sini. Itu kalau tuan-tuan jenis perangai macam ni, tak payahlah mau tunggu-tunggu emas. Pergilah lamsam settlekan housing loan tu. Tapi kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan jenis boleh kawal diri, jenis logical thinking punya orang, 20,000 tu pergilah beli emas. Tunggu lagi 1-2 tahun, kan? Nilai emas tu sudah naik lebih tinggi, lamsam tolak potong duit loan rumah. Itu lebih logical lah, lebih untung dari segi kira-kira dia. Dari segi rasionalnya. Boleh Puan Hajar?